Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke Malaysia. Tadi saya bersama dengan pelakon kacak yang menjadi fenomena pada zaman dahulu. Sekarang dah tak kacak Sabri juga. Kacak juga. Filem yang paling Encik punya Dulu dah filem 80-an, tahun 87, 88, filem Wira Angkasa, Antara Dua Hati, Pelumba Malam, lagi OCJ, Balada, Bayangan Maut, Pendekar Lemah Kuning kat Indonesia. banyak dulu memang tengok gaya pun memang kegiliaan ramai lah zaman-zaman tu. Dulu lah. Pernah juga menang award dulu menang award. Artis popular tahun 88, 87 pun pernah menang kat festival Popular okey atau popular kita bersama dengan ABPH lah. Itu anugerah artis popular kan. Tahun 1988. Mengekalkan kesihatan dan kekacakan tu macam mana? Macam mana? Mengekalkan kekacakan dan Dia kesihatan. sebenarnya dalaman je nak bersih. Jangan dengki, jangan khianat, jangan iri hati, jangan fitnah, jangan mengatur orang. Itu sajalah. Benda-benda yang basic tu kena buang jauh. Okey, semoga terus berjaya sebab ni panas ni. Jom kita saya tempat reduk sikit. Kita minum-minum tempat reduk sikit. Berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Okeylah. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tokol Sabri Fadil. Boleh di TikTok saya. Okey. Terima kasih. Okeylah. Jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube kan. Kami nak pergi makan-makan dulu dekat Terengganu ni. Okey, tata, dah selalu.